Kita pernah berjumpa Ustaz dulu. Oi. Ya Ustaz. Bila tu? Duduk kat Masjid Bukit Antarabangsa. Okey. Masjid Bukit Antarabangsa. Sebab saya Masjid Bukit Antarabangsa, saya boleh bilang lah berapa kali. Saya pergi, jadi tak ada lah banyak sangat. Dan masa tu saya rasa macam zaman tu kira prime lah. Sebab zaman tu social media belum lagi betul-betul besar macam sekarang. Okey, tu mana awal lagi. Awal sangat tu. Tu masa tu saya pergi tu kalau ni apa dengan wakaf lah. Bukan, mungkin dengan wakaf Selangor barangkali. Dan saya pun tak buat konten masa tu. Saya masih budak-budak pelajar lagi lah. Belajar mana masa tu? Saya masa tu student kat situ ada, dululah ada Akademi Tahfiz. Dekat Bukit Antarabangsa. Tapi bukan kat masjid tersebut. On the way ke masjid, dalam Bukit Antarabangsa juga ada surau dekat tepi jalan tu. Faham. So dia ada. Dan selalu kalau masjid buat event ni dia akan panggil lah. Betul lah, betul kan? Betul. Itu memang dia yang ada surau, mestilah bernama bawah dia juga. Betul. Salah satu. So first time saya jumpa, and saya satu benda yang dengan Ustaz Don ni kan, saya macam dia ada banyak, macam baru ni pun saya ada berpodcast dengan Tuan Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa Iron Man? Amin Idris. Lepas tu dia cerita tentang macam mana dia masuk televisyen. Masa dia sezaman dengan Ustaz kan. Okay. So saya just terfikir, kenapa Ustaz Don ni macam rapat di hati masyarakat. Saya terfikir mungkin setiap manusia POV dia berbeza. Betul. Sebab dia membesar, ada setengah orang membesar tengok channel Al-Hijrah, ada setengah orang dia tak tengok, so dia tak rasa macam tu zaman dia, walhal di zaman yang sama. Jadinya saya teringat mak saya dulu, bila saya balik cuti, dia selalu suruh saya tengok 30 minit bersama Ustaz Don. Allah. Khair salam kat mak dengan lafaz Assalamualaikum. InsyaAllah. Mak saya dah meninggal lah Ustaz. Dia dah meninggal, alhamdulillah. Tapi saya selalu ingat, dia selalu sebut Ustaz Don lah. Mak meninggal masa bila? Tahun lepas. Patut kita Al-Fatihah juga. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga mak ditempatkan dengan orang soleh. Dan juga yang paling penting, untung mak bapak yang entah hafiz kan, khatam. Untung hak tu semua menyelamatkan daripada sebarang apa yang ada. Habib banyak cerita pasal kisah-kisah orang yang selamat dengan sebab menghantar anaknya pergi ke tahfizul Quran. You've done a good job, bro. InsyaAllah. Harap dapat bantu apa yang boleh. InsyaAllah. Ustaz rasa kenapa kebanyakan mak yang rapat di hati Ustaz Don, nama Ustaz Don? Hang tanya satu soalan yang saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab macam satu benda yang saya tahu dengan diri saya ni, keep it real. Hang jadi diri hang. Jadi diri hang buat benda yang maknanya kita bukan pelakon. Kita bukan kita ni pelakon di atas pentas dunia. Tapi secara jujurnya bukanlah pelakon. Kita jadi diri kita betul. Tak ada macam mana orang kawan. Okay, saya ni duduk di arena ni lama kan. Setakat ni insya-Allah lah. Tak ada lagi orang kata Don kan macam ni lah. Betul tak betul? So daripada dulu saya belajar sekolah menengah, sekolah di peringkat tahfiz di Mesir, hatta bila saya sambung belajar dulu sikit masa saya buat master, walaupun saya tak habis lah, tapi saya sempat habiskan 1 tahun bahagian orang panggil coursework masa penulisan je saya tak sambung bagi habis. So time tu juga hinggalah sampai sekarang, even macam masa saya kahwin kan, isteri saya kenal saya masa semua orang tak kenal saya lagi kan. Dan bila dia dah kahwin pun dia tak ada dia kata you ni dekat luar lain, kat dalam rumah lain, dia tak ada. So still the same. Kalau saya tengok anak orang lain, saya pegang kepala saya, sapu, saya sayang. Anak saya pun macam tu juga, saya sayang juga. Sebab kita di Al-Azhar dulu, dan guru-guru kita di Malaysia kan, even untuk guru saya tasmi' Quran pun sentiasa mengajak kita untuk penuhkan diri kita dengan cinta dan kasih sayang. Yang tu. So keep it real.
Memang kita manusia kan, kita akan ada marah, benci semua kan, tapi kita subside benda tu dan kita jadi orang, kita hidup. Itu diri saya sendiri lah. Saya tak tahu saya orang suka, tak tahu lah, tapi untuk saya jadi real. Kat mana hang pun itulah hang. Kalau ayat-ayat, saya suka ayat anime ni lah, ayat anime kan. Dia selalu heroin dia akan kata apa tau, macam lah ni orang semua duk tengok cerita Kaiju number 8 tu kan, satu anime baru lah ni, season baru keluar kan. Kita baca manga dia lama, kita baca manga. So kita biasa baca Naruto, kita tengok Naruto, kita biasa tengok Bleach. Dia ada satu scene, majority semua anime ada scene ni. Okay. Apa dia kata? Contohlah bila kawan tu buat kerja bodoh ke kerja gila, tapi dia menyelamatkan orang lain kan. Heroin ataupun kawan-kawan yang mana kenal dia akan kata, bila hang buat benda lagu tu, kami sendiri terkejut. Tapi dalam hati kami kata, inilah orang yang kami kenal, memang macam ni orang dia. So kebanyakan kawan-kawan akan kata lagu tu, kalau hang kenal Don, inilah Don. Itu So keep it real. Be real. Betul, macam bila ustaz membesar tu, adakah ustaz membesar dalam suasana agama? Of course. Itu kredit mesti untuk ayah dan ibu saya. Of course. Datuk saya. Di sebelah bapa saya dan di sebelah mak saya. Walaupun kita tak jumpa, tapi of course disebabkan itulah, you believe kan, what you give you get back, betul tak? What goes around comes around, betul? So bila you tanya dibesarkan dalam suasana agama, saya cakap yes. Walaupun bapa saya bukan ustaz, walaupun mak saya bukan ustazah, tapi bukan kehidupan Islam itu mesti wujud daripada seorang ustaz dan ustazah. Sebaliknya dia wujud daripada orang yang mencintai agama. So Datuk saya rugged. Datuk saya orang yang main teater sekali zaman dengan Tan Sri P. Ramlee. Orang Penang. Orang Penang ke orang mana? Tak, orang KL. Orang KL Okay. Tapi ayah saya Pakistan, betul nampak macam sebab tu duk nampak macam geng 786. 786. Jadi macam bila arwah Datuk saya, semoga Allah merahmati, beliau imam surau. Tapi beliau bukanlah seorang ustaz, tapi mencintai agama. Dia merasakan agama tu perlu dijaga. Nama saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa. So this is my grandfather belah my father. Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa. Nama saya panjang. Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Okay. Jadi tok saya nama Mustafa Hamidun ni, even bila saya cakap macam ni, saya tak rasa takut untuk orang kata, ya ke Tok Wan hang aku kenal lah. Tak. Sebab they keep it real in their life. So tok saya seorang imam di Surau Bukit Gelugok, dan dia mencintai agama dan sentiasa membawa elemen vibe yang baik. And then bapa saya, mak saya, orang yang membesar dalam suasana waktu itu. Can you imagine 80s, during 80s, ayah saya kahwin dengan mak saya hujung 70s. That's what time hippies kot. Time hippies, time masa tu orang kata apa, kalau time tu saya tak ingat lah. Kira time tu cerita depa, mak dan ayah kita dibesarkan dengan cerita Grease tau. Grease apa tu? Troy. Bukan. Ni siapa suara besar tu? Yang nyanyi lagu Allah, saya lupa. Lelaki perempuan? Lelaki. Siapa pelakon cerita Grease tu? John Travolta. Kan betul tak? John Travolta. Betul tak? Saya tak ingat. Terus dia pun membesar zaman tu, and then kumpulan The Beatles, Bee Gees, all the hippies semua, zaman John Lennon dengan Coco, tapi dia pun fight that moment
Time orang semua tengah suka lagu tu, bapa saya dengan pondoknya, dengan tabliknya, mak saya pergi ke pejabat dengan tudung labuhnya. Time tu mana orang? Can you imagine? Wah, Ustaz kalkun. Bukan ayah saya kira. Ayah saya, keluarga kami adalah yang mencintai tablik. Tapi kita tak ikut keluar tak ada. Tapi tablik, surau tok saya adalah surau tempat orang tablik. Tok dengan ayah saya sentiasa pesan, kalau kumpulan ni mai, jangan tak buka pintu. Mesti buka. Tahun 70-an Ini bukan orang kata apa. Tapi kita bukan orang yang into sampai keluar 3 hari. Tak. Tapi kita mencintai elemen-elemen ini. Kumpulan-kumpulan. Kita mencintai semua. Kumpulan Habaib. Okay, Habib belah mak saya. Sebab arwah atuk saya, mak saya nama Cik Mariam binti Abdul Qadir. Orang kenal sebagai Pak Kadir Bostate, sebab dulu kerja dengan company Bostate. So Pak Kadir Bostate ni sebab dulu ingat tak orang mai haji kapal laut. So rumah kami di Kampung Dodoi, Perak Road, Penang tu, dia jelutong punya area. Kita masuk kot tepi tu ada Perak Road, situ ada satu kampung nama Kampung Dodoi. Kampung Dodoi ni tempat orang, kalau rumah kami tu tempat orang nak naik haji akan berkumpul. Dan itu satu. Dan arwah atuk saya Abdul Qadir ini suka menyantuni para sayyid. Yang ni kalau bahasa kita para habaib. Dulu orang panggil Tuan Zaid. Betul? Selalu menyantuni. Mak saya selalu cerita kat saya. Ni ke Tok Abah, sebab panggil Tok Abah. Tok Abah ni kalau Tuan Said mai pegang beg Tuan Said ni, para habib ni jalan menunduk-nunduk jadi khadam khidmat. Saya nampak tak dia punya elemen tu. So dia wujud benda tu. Dan benda tu subur. Selawat dalam keluarga kita ni subur. Walaupun kita bukanlah keluarga yang ni, kita keluarga menyanyi. Makcik saya seorang penyanyi, piring hitam dulu, cousin saya sampai sekarang masuk pertandingan Tan Sri P. Ramlee, suara Tan Sri P. Ramlee, biasa wakil Penang, biasa wakil Perlis, biasa wakil ni. Walaupun kita keluarga seni macam tu, tapi agama tu subur dalam keluarga kita. Jadi kalau tanya saya dibesarkan, yes, saya dibesarkan dalam suasana yang ada agama. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. Dan dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je.
Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena join selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.